saya nak tanya, teka orang panggil tiang ke apa ni? Kalau dah satu rumah kampung, ada satu tiang besar. Tiang ni berapa umur bang? Tiang ni 1 tahun lebih dah. Sebab tiang ni asal dia kayak rumah lama. Tiang dengan yang atas ni semua ni cuma papan dinding je yang baru. Ambil kayu tu mai sini. Ini orang panggil tiang seri. Tiang seri. Tapi betul bang. Orang lama kata jangan tidur di tiang seri. Kalau dulu tu. Kan? Sebab dia ada Moga. pasang satu benda kat tiang seri untuk jaga rumah. Tiang seri. Saya menghadap tiang ke bang? Tapi dia kena ada kawan. Lo ni pun tak boleh tidur di tiang seri. Kalau tidur di tiang seri orang lalu payung. Okey, payung tengah. Magi-magi payung. Betul. Tiang seri ni bila duduk tengah-tengah rumah ni, macam-macam cerita lah dulu. Kalau dengar kepercayaan dulu lain Tapi tiang seri ni kita boleh jadikan ambil falsafah hidup Syah. Kenapa pula? Teguh tegaknya sebuah rumah ni kerana tiang serinya. Kita teguhnya di kita kerana tiang agama kita. Tiang seri dan agama dia saling berkait rapat. Kena dengar puak demo, kena dengar kuat-kuat. Tu dia. Sambung. Jangan kita berpecah belah, nanti kita tak bermufakat. Sambung. Mas sambung bang? Dah okey dah.